juga 14 yang paling depan. Tapi tahun ini baru sampai pemeriksaan pertengahan tahun, kita dah ada beberapa orang pelajar yang gagal sejarah daripada 14 yang terbaik. Pemeriksaan pertengahan tahun belum kita pergi sampai ke pemeriksaan percubaan lagi. Itu satu bagi saya tanda atau trend yang agak membingungkan. Boleh kita tengok result kita lagi. Boleh tak sekarang kita boleh tengok keputusan? Boleh tidak? Nak belah kanan saya dulu ke nak belah kiri dulu? Tengah-tengah. Kanan ke kiri? Kanan tu berkat sikit. Betul? Belah kanan berkat sikit. Saya ambil markah dulu awak dulu, belah kanan awak. Bukan belah kanan saya, belah kanan awak. Kita pergi dengan kelas BNP dulu. Okey? Baca bismillah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini keputusan untuk kelas BNP. Tak nampak? Itu lagi satu saya suka. Saya offer semua orang duduk depan. Semua dah menunggu dekat belakang. Lepas tu hilang kata dia tak nampak. Memang tak nampak duduk belakang. Bagi saya duduk depan tak mau. Okey, kelas DLP. Rata-ratanya. Okey, rata-ratanya nampak yang saya letak siap-siap tu, awak tengok yang putih tu biasa saya letak yang putih tu A. Yang kalau putih tu adalah keputusan A. Kemudian yang B tu warna hijau. B warna biru, C warna hijau. Ada beberapa kelas yang beberapa yang silap. Saya tanda B dengan biru, C hijau, B biru, D dan E kuning, G merah. Okey, walaupun nampak macam putih itu banyak, tapi kena ingat pelajar kelas aliran sains, merit awak ditentukan oleh 5 mata pelajaran utama, iaitu bukan pelajar. Menyumbang markah tinggi adalah 5 mata pelajaran utama, 59 mata, iaitu Anak dara Cik Razwan ni. Bio, matematik dan matematik tambahan. Kalau kita tengok keputusan 5 subjek ini, okey, saya ambil fizik. Bukan fizik, sorry. Saya nak pergi kepada Zul Fitri bin Jawadi. Okey, Zul. Kerana tadi, ambil orang yang lalu masih situ. Ramai yang ini. Presiden. PLP. Okey. Tasmin, kimia, kemudian matematik tambahan masih lemah. Tak apalah, sebab duduk jauh. Kalau saya duduk dekat ini, saya nak tanya kenapa. Tasmin, tak apalah, jawab atas. Agak-agak kenapa lemah 2 subjek ni? Korang tahu tak sekarang korang lemah subjek apa? Okey, fikir siap kenapa lemah. Pokok saya nak tanya. Tasmin, kenapa lemah? Siapa lemah? Mek. Cikgu buat live ke cikgu? Okey. Untuk fikir matematik tambahan. Agak-agak kenapa dia masih lemah? Banyak tambahan. Okey, yang pertama kawan awak jawab banyak tambahan. Yang kedua sebab kurang latihan. Okey. Kemudian saya pergi kepada resip. Efek
Tengok apa jadi pada GPC awak. GPC awak pergi kepada 2.89 hanya kerana ada satu fail. Yang lain pun tolong ambil. Jangan membelah kita ada banyak A, tapi hanya kerana ada satu yang kita gagal, yang kita dapat B, yang kita dapat E, dia boleh drag kita punya mata merit ataupun GPC sangat banyak. Okey? Satu, 5 DLP. 5 DLP. Ada nak komen apa-apa? Bagi Chan ni, ada nak cakap apa-apa? Saya bukan tak faham. Saya tak faham mana cikgu mengajar kamu. Tak apa-apa cikgu mengajar. Cakaplah. Okey. Saya macam ni. Saya terima seadanya. Bila kata proses pembelajaran, ada dua makhluk Allah yang terlibat dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama yang diajar, yang kedua yang mengajar. Setan duk kat tengah-tengah, kita ambil duk taruh tepi. Kita tak kira. Yang mengajar boleh jadi faktor benda tu lemah. Yang diajar juga boleh jadi satu faktor kenapa benda itu lemah. So saya terbuka dengan awak. Sekiranya ada faktor awak lemah kerana datang mungkin daripada yang mengajar, then bagi tahu supaya kita boleh sama-sama perbetulkan, perbaiki, kita adjust balik benda ni supaya kita boleh move forward. Okey? Ada apa-apa nak bagi tahu? 5 DLP. Saya bagi Chan. Macam tahun-tahun lepas, cikgu-cikgu awak terbuka. Saya percaya cikgu-cikgu awak terbuka. Sebab tahun lepas ada pelajar yang dia komen, saya rasa saya susah nak terima sebab pelajar cikgu yang masuk, cikgu tu begini sikit. Okey, semua sebulan suara kata macam tu. Kita pun boleh sampaikan kepada cikgu tersebut dan kita boleh minta cikgu tu adjust sikit. Okey, supaya suit mungkin dengan cara awak. Okey, dan ada masalah, boleh bagi tahu sekarang. 5 DLP tak ada. Tak ada kan? Saya pergi ke kelas yang seterusnya. 5 RKS. Nampak tak merah banyak? Saya tak suruh awak tengok result, tapi tengok taburan warna tu. Nampak tak? Warna dah mula berterabur banyak. Berdiri merah tu. Matematik tambahan 5 RKS. Pasal apa? Why? Sebab antara jawapan yang dah dapat, kawan awak dah bagi tahu tadi, kurang latihan, banyak benda tak faham. Ada jawapan lain? Iyalah tu. Duduk. Dia mana? Pasal apa ni? Yang ini adalah pendidikan Islam. Apa dia? Fakta susah nak ingat. Pendidikan Islam susah nak ingat fakta. Kamu masuk Islam ke apa? Kamu semalam ucap. Okey. Kita tengok dia punya range markah daripada 13 sampai ke 36. 5 RKS. Awak tahu siapa yang gagal? Nur Najwa Humairah. Mana Najwa? Anak kawan saya. Kau siapa Najwa? Matematik tambahan. Tak faham. Lagi. Kurang latihan. Lagi. Jati mana? Ni dekat ni. Boleh terbang sana terbang sini. Pasal kau matematik tambahan fail. Sebab tak faham. Yang lain sekejap, saya kata. Okey.
lebih daripada separuh pelajar kelas 5 RKA dapat keputusan D dan E untuk subjek pendidikan syariah Islamiah. Lebih daripada separuh yang keputusannya D dan E. Lepas tu ada PJK ni kira tak apalah. Okey. P ni berapa? Prinsip account. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang dapat gagal untuk prinsip account. 1, 2, 3 yang dapat E. Juga lebih daripada separuh yang dapat keputusan D dan ke bawah. Okey, apa masalah dengan prinsip account? Tadi kita tanya subjek sains. Saya rasa kalau tanya juga lagi yang pada yang fail, matematik tambahan, fizik, kimia apa semua, kita akan dengar jawapan yang sama. Yang prinsip account ni kenapa gagal? Saya ambil yang paling rendah dulu, 915. Anis. Kenapa Anis? Tak faham. Kurang faham latihan. Lagi. Sama. Okey, lagi. Duduk. Okey, itu satu. Yang kedua, kelas 5 account ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dapat keputusan tak berapa bagus untuk subjek matematik. Ada 2 orang yang gagal ekonomi. Mirza. Okey, Mirza, kenapa? Apa pula masalah dengan Mirza? Posisi saya jawab. Ada 1, 2 orang, kemudian yang D, 2, yang D 1, E 1. Okey, agak-agak kenapa keputusan tu jadi macam ni? Ada yang tak faham? Kurang latihan? Malas? Ada tekanan? Okey. Yang terbaik daripada 5 account. Yang C boleh menjadi B tak? Lagi? Boleh diusahakan? Mana taksi kat depan ni? Kemudian kalau kita tengok kelas ni antara keputusan yang tak berapa okey. Matematik, bahasa Inggeris, PJK ni tak masuk. Sains banyak yang C, E, D tak ada. Okay, saja sains komputer. Okey. Ada 3 orang daripada ramai-ramai yang C dan kata ada 3 orang E. Mirza Sabri. Kenapa dengan sains komputer? Tak faham. Tak hafal fakta. Okey. Fakta tak hafal lagi. Kurang latihan. Nurul Izzati. Kenapa E? Sains komputer. Sebab masa form 4 dulu tak banyak latihan. Okey, waktu form 4
Basic form 4 kurang sebab banyak terlibat dengan benda-benda di luar sekolah. Okey. Okey. Sebelum saya berbincang kepada cikgu-cikgu. 5 ikut ada tambah apa lagi? Ada Lima PT. Okey, tengok yang pertama hampir dulu. Apa masalah dengan yang ni? Kurang latihan lagi. Tak hafal patah. Lagi. Dulu. Merah, bersama. Kurang latihan. Setelah berjumpa habis, saya awal yang ada sini. Itu bisa pakai Zoom. Itu bisa pakai Zoom. No day off untuk bertahun-tahun. Nak perform 9,58 sangat sahaja, tetapi latihan yang tak ada henti, tak ada hari cuti, tak ada istilah relax dalam hidup. So, cuba kita dalam SPM awak dan negeri awak, kita mengharapkan kejayaan yang besar. Kita mengharapkan sesuatu benda yang bermakna. Tapi bermakna dapatkan sesuatu bermakna yang kita harapkan sekiranya kita masih berbicara tentang relax. Apa yang seronok, apa yang tak seronok, apa yang best, apa yang tak best. Nak sesuatu yang besar, kita kena sanggup hidup susah. Nak sesuatu yang besar, kita kena sanggup untuk berhadapan dengan tekanan. Buat latihan yang mana? Pressure, tekanan, letih, seperti mana yang cikgu orang cakap. Tetapi saya percaya semua orang berjaya. Jangan patah semangat. Jangan kerana satu subjek yang kita gagal, kita ada tension. Ramai yang jumpa saya tension. Terus stres. Bila mana kita kalah dengan tekanan, bermaksud kita dah letakkan satu penghalang untuk kejayaan kita. Semua orang yang nak berjaya akan rasa tekanan. Cuma yang penting sekarang ni kita nak lawan tekanan itu atau kita nak mengalah dengan tekanan. Cikgu marah, itu tekanan. Kerja rumah yang banyak, itu tekanan. Bagi semua macam-macam orang nak buat, tekanan. Mengantuk, itu tekanan. Kita nak kalah atau kita nak menang dengan berjaya yang nak. Pilihan tekanan itu. Semangat untuk okey, cuma yang mana betul teknologi tadi kita boleh letak tekanan dekat tepi, nanti kita putih balik depan basement. Tapi sekiranya tak mampu nak letak, datang pukul mana-mana dulu dengan musim untuk dibawa. Pilihan tekanan kita. Sehingga pesan guru saya, tak ada istilah tak boleh fokus. Tak orang yang tak boleh fokus. Cuma masalah kita fokus pada benda yang salah. Okey, tak boleh fokus pada cikgu mengajar dalam kelas sebab orang lalu-lalang nak buang kelas. Bukan kita tak boleh fokus pada cikgu mengajar, kita memilih untuk fokus pada orang yang di buang kelas. Betul, kelas sebelah bising. Kita bukan tak boleh fokus, tetapi kita memilih untuk fokus pada kelas yang bising kelas sebelah. So, pilihan kita buat pilihan betul. Pesan saya, jangan kalah dengan tekanan. Nak berjaya dengan buang keseronokan. Saya faham ramai kita dengan saya gangguan banyak yang hari dengan handphone kena berani untuk stres, buang untuk stres, bukan buang simpan stres. Kita tak tengok handphone, stres kita tak cakap dengan kawan-kawan kita, stres kita tak tengok, kita tak tengok, kita terpaksa fokus kepada SPM kita, betul, stres kita rasa kadang-kadang berbadan cabaran yang datang, harapan keluarga, harapan
kejadian yang lebih baik daripada kejadian insan. Dalam diri seorang insan ada 1001 macam kelebihan, kekuatan, upaya, kudrat yang Allah hijabkan untuk kita. Saudara, kenapa kita semua tergunakan semuanya pada jalan yang salah? Ada kebakaran masih belum terima dari 3 bulan lagi. Yang mana yang gagal Allah masih boleh luruskan. Yang mana yang ini masih boleh diinginkan. Yang mana semua boleh diubah. Semua boleh diubah dalam 1 bulan ini. Sesungguhnya Allah tidak buat hasil sesuatu kaum, melainkan kaum itu manusia sendiri. Jadi, jangan ikut orang. Kita mungkin naik kansir, kita termasuk sedikit beri. Kita mungkin ada kawan kita naik kereta tadi, kawan kita naik kereta besar, Ferrari, dia orang boleh pergi lagi. Kan? Tak apa, kita naik kereta umum, dia terpaksa usaha tinggi lebih. Kita buat apa yang kita semua kita tadi? Kan? Usaha juga lebih. Padahal orang lain yang dia nak, kita bagi fokus dan tumpuan kita pada Islam. InsyaAllah, kita jumpa lagi dekat-dekat percubaan nanti. Setelah percubaan nanti kita jumpa lagi. Saya sekali lagi, kalau ada yang saya panggil nama tadi, yang awak terasa, yang awak tersinggung, saya bukan ahli awak. Okey, tetapi saya nak awak masalah video, jawab video. Okey, jawab video awak, sekali lagi, biar malu ini, biar tersedia ini, biar susah ini, masalah kita berdiri pada kita, keputusan yang diumumkan. Saya sekali dengan mohon maaf kepada awak, kepada yang tersinggung, guna the best, dengan masalah, main untuk pimpinan muslim untuk bantu awak, pergilah untuk cuci buka dalam masalah untuk minta dapat jumpa cikgu ni tak sama dengan orang latihan. Dia punya aura ilmu yang masuk tu, saya tak mampu nak cakap dengan dia kata. Banyak panggilan dan kelebihan dia. Sejarah awak jumpa dengan cikgu. Perlu ilmu yang masuk lebih. Okey? So, apa-apa bulan 12 rumah jadi dia start daripada sekarang. Okey, saya sudah mengambil topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone. Jumpa anda lagi berucap maulanan, berbilangan, awal itu dengan secepat mungkin.